morning. Good morning. Assalamualaikum geng. Okay, hari ni hari kedua kita di Perlis. Semalam macam-macam hal. Semalam macam-macam hal. Harapnya hari ni okey lah. Adira dah bangun? Adira? Macam mana dia tu? Tu motor dia kata nak call Pomen hari ni. Yang motor coolant problem. Bas tak jalan, radiator. Tak tahu dia dah bangun ke belum. Apa-apa, sekarang jam pukul 8. Tepat pukul 8 kita nak pergi cari breakfast di Bumi Perlis. Okay. Jadi tak tahu, ada yang dah start motor, ada yang tak. Dah, motor bising. Ciao, kita jalan. Okay geng, kita sudah ready. Ride hari kedua kita di Perlis. Hari ni kita akan pusing-pusing Perlis. Semalam jam pukul 1 lebih juga baru tidur. Sembang-sembang punya hal. Ada yang tidur 2.30 pun ada. Mari kita jalan. Pagi ni kita mulakan di Tasik Melati. Taman Tasik Melati. Itu ada satu motor yang tak jalan. Motor yang problem tu SRT 800 QJ motor. Baru 2 bulan tu motor tu. Radiator dah tak jalan. Ada hal baru kah? Asal? Oh ya lah. Tak reti skuter ni. Dia bocor ke? Ada? Tak nampak pun. Ada. Tapi banyak habuk lah. Habuk? Ada confirm? Ada. Banyak habuk, takut dia sumbat je. Ada cip? Ada. Kotor. Kipas bunyi tak? Ada. Lepas try dulu pergi makan dulu. Papa dekat je. Jom. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baru nak jalan sudah ada hal. Ini pun satu hal juga ni. Jalan macam ni. Batu dia besar-besar bhai. Okay, kita pergi isi minyak dulu. Lepas tu baru kita pergi breakfast. Harap-harap motor Azmi okey. Ui, sejuk. Sejuknya di Perlis. Selamat pagi Perlis. Macam biasa, Perlis memang aman, tenang je. Hari ni Perlis cuti. Sejuk weh. Aku pula silap pakai dengan pendek pula. Jadi semalam kita hanya datang ke Perlis ni sampai pukul 1.30 macam tu. Kemudian kita makan, kita check in chalet, kemudiannya kita pergi ke Padang Besar. Itu je lah yang simpan. Kita singgah Bukit Cabang semua, tapi tutup pula, dah lewat. Jadi hari ni punya plan kita akan breakfast dulu. Nanti baru tengok mau ke mana. Cadangnya nak ke Wang Kelian dulu lah. Pagi-pagi best sikit pergi Wang Kelian. Tengah hari tu masak cuaca nampak hari ni okey. Jadi lepas breakfast kita ke Wang Kelian. Breakfast pun tak jauh, 3 minit je, 2 kilo je. Ada geng yang terus pergi sana.
Ada yang pergi isi minyak lu. Okey, jom. Jadi Bukit Cabang depan ni aku tak tahu lah nak pergi bila. Tengoklah kalau ada masa. Tak jauh pun daripada Sele. Last day ke, petang nanti ke, sebelum balik aku try nak pergi sunset. Kalau pergi sunset best sikit. Itu dia, Bukit Cabang. Jadi malam ada isu, ada hal. Semoga hari ni dipermudahkan segala urusan kami semua. Lawa batu dia. Ni view dia. Bukit Cabang. Cantik weh, kuning. Selamat pagi Perlis. Okay, kita dah sampai lah di tempat breakfast kita. Alhamdulillah. Mari kita suruh. Jadi kita di Cafe Bonda 2. Sarapan pagi 7.30 sampai 1 petang. Jumaat cuti. Jadi jom kita suruh dulu. Mana pek ngau bang? Mana pek ngau? Cuba terangkan ni pokok apa? Saya pula. Cuba lah. Ini apa? Mangga apa? Harum manis. Harum manis lah ni. Oh. Harum manis. Harum manis, manis. Dah berbunga ni, nampak? Dia buat apa ni? Tu kita siasat. Oh, ada kambing. Bagi makan. Mustafa, sihat? Sihat? Dek, dia nak lempeng tadi lah. Roti jala. Bagi puri tak? Puri. Puri kari kambing. Ni lah kambingnya tadi. Belakang rumah je, relax belah kambing. Tahu seekor. Kalau nasib baik 2 ekor. Dia biasa seekor lah. Dah ada buah lah? Ada buah lah. Oh. Ada yang berbuah ha? Mangga harum manis. Harum manis. Ni dah berbuah, yang lain tak buah lagi. Dia kan ada dua. Satu pokok ni sekali musim dia kenduikan 2 orang. Satu pokok dia ada satu pokok. Satu pokok kenduri 2 orang anak. Dia punya pendapatannya. Oh, banyak lagi lah. Banyak lagi kat belakang. Jadi kita lepak kat belakang ni sebenarnya. Ada geng tak habis makan lagi, makanan lambat. Jadi kita pusing-pusing lah. Dia punya kebun belakang ni harum manis. Okay, dah settle dah breakfast. Jadi hari ni kita baju. Kita jelajah Perlis. Okay, jom, ciao.
Okay, kita dah settle dah makan breakfast. Sekarang kita dah isi minyak juga di Caltex ni. Kita akan ke Wang Kelian sekarang. Alright, jom kita Wang Kelian. Jadi jarak ke Wang Kelian 24 kilo dalam setengah jam sampai kalau ikut sini. Semalam punya ride trip kita 676 km semalam. Jadi hari ni kita sambung. Nanti kita tengok berapa kilo ini hari. Jadi now kita bawa geng KR kita naik Wang Kelian pula. Wang Kelian. Pasal ramai yang tak pernah sampai. Aku dah dua betul lah, dua kali naik Wang Kelian. Tapi pasal ada yang belum pernah sampai, jadi kita on saja. Tapi dah lewat ni, dia orang makan lama pula tu. Lambat siap tadi. Makanan kedai tu sedap. Memang rata-rata puji. Roti jala dia, kuah dia, sambal ikan bilis dia, semua sedap. Breakfast memang sedap kat situ. Tapi tadi mungkin kita ramai kot. Dia orang jarang ramai-ramai kan datang. Kita dekat 50 orang. Dia dah pening-pening lah. Yang ni dah sampai, yang tu belum sampai, yang ni terhantar salam meja. Jadi dia orang ada pening sikit lah. Aku dah jadi marker ni. Okay, Hilmi hari ni aku suruh dia jadi marshal depan, so aku boleh jadi marker. Kita sambil tu rekod video kawan-kawan. Jadi seorang dah balik. Brother Lee tadi lepas breakfast dia kata dia turun Chow balik KL. Jadi yang motor pula problem tadi, dia baru call. Motor dia akan di towing ke M-Force punya service center di Alostar. Pasal hari ni M-Force punya service center tutup. Perlis Ahad tak kerja. Jadi kedai buka di Kedah. Jadi dia towing pergi Kedah. Harap-harapnya dia punya problem tu benda simple lah. Pasal motor tu under warranty. Jadi sebaiknya kita claim lah kan. Benda baru gila kot. Benda baru rosak dah. Kalau 2 tahun logik lagi 2 bulan. Jadi nanti apa-apa aku update lah. Tunggu dia update dulu apa cerita. Okay, kita jadi marker ini hari. Kalau jadi marker ni dia kelam kabut sikit. Belakang nak kejar depan. Tapi simpang jauh lagi, boleh relax-relax nak kejar. Jauh kalau 30 biji motor jauh nak kejar. Ini baru 45 motor je. Lagi 20 motor nak kena potong. View cantik weh, view cantik. Ini yang biasa ride di Perlis. Kita berpeluang untuk ride ronda-ronda, tengok view ni selama 3 hari. 3 hari babe. Kita layan view Cun. Dan akhirnya sampai di barisan hadapan. Baru boleh kita masuk barisan. Okay, kita tak jauh lah, lagi 15 minit sampai. Inilah dia. Sini memang cantik gila. Kau tengok view dia. Ini memang cantik. Okay, siapa-siapa nak ke Wang Kelian mesti lalu jalan ni punya.
3 kali lalu pun tak jemu. Kali ni lain sikit dia ada pokok-pokok kering. Dulu aku pergi hijau je semua. Tu gunung dia ada brownish sikit. Cantik sawah kuning. Cantik. Okey, ini start kita main kona. Ni jalan main kona ni kejap lagi. Alhamdulillah Wang Kelian kita jam pukul 11 ni. Oh, sejuk redup. Mendung, best. Ni cuaca memang best. Sejuk macam genting. Okey, kita sudah sampai di Wang Kelian. Diorang parking sudah. Mari kita parking. Alright, kita dah sampai lah di Wang Kelian pukul 11. Okey, aku nak buka helmet, buka glove semua. Jadi kita sambung. Okey, kita dah sampai. Alright, kita dah sampai di Wang Kelian. Sampai. Bawa YP ni. Nak pergi boarding ke? Jalan kaki. Jalan kaki sampai. Jalan kaki, babe. Ke mana dia? Kirim daging bakar tu. Kita dah sampai ke Wang Kelian. Sampai. Bang, tapi Wang Kelian saya tak ada wang. Macam nak naik? Kalau nak wang, pergi Senowang. Ni dia baju. Azmi, post back tepi sikit, tengok baju. Kita buat baju khas. Nak jelajah Perlis punya. Si Jaka bayar. Jaka bayar? Jaka bayar. So, bayar tram je lah. Okey. Jadi kita tengok geng-geng pilihan ambil gambar dulu. Sampai. Ada orang belanja. Ada tak baik tiket? Okey, thank you. Ada. Mana tiket? Ni tak ada tiket pun. Ada tiket. Jangan masuk Arab tau. Prisan. Tunjuk tiket free. Kameraman tengok bersila lah. Tiket free. Tak tekan. Apa? Kak ada tak? Tak tekan La ilaha illallah. Allah. Dema. Ini kan topeng mana ni? Ini topeng mana ni yang? Okey, jom naik train. Berapa bang? Orang RM3 naik dulu jadi saya. Okey. Macam pernah lalu lah jalan ni. First time. Ramai yang first time ni. First time lah? First time. Betul ke? Selalu pergi Thailand, takkan tak pernah sini?
Oh, angin dia belah lain Ni gambar. Okay. Dah sampai? Belum? First time? Belum sampai? Tak. First time. Gila nak jalan dah. Ambil gambar tak jalan-jalan. Lagi sambung lah. Okay. Jalan dulu. Bye-bye. 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 Greenwood lagi seorang ni. Greenwood. Ayah fikir Jakarta. Tumpang naik. Jangan. Kita nak hilangkan lemak. Okey. Makan banyak. Tu kita belakang. Alright, kita sudah jalan mendaki Wang Kelian. Bang, tua bang. Lebih muatan lah bang. Jalan halo. Tu jauh view cantik. Oh. Thailand tu. Tu Thailand. Ha. Dia tanam dia hujan tu. Belakang. Video belakang. Apa ni? Melayu jaga tu. Apa berhenti? Jalan. Oh. Relax oh, banyak letih. Banyak relax. Oh, lari. Laju. Ui, penat oh. Penat. Alright, kita sudah sampai. Selamat datang ke Wang Kelian. Ali sini sikit. Signboard sana. Enggak, masuk. Cepat. Kita gerai. Okey, kami dah sampai Wang Kelian, okey? Alright.
Ni apa ni benda ramai ni? Apa benda order ni? Aduh. Cendol lah. Aduh. Cendol. Aku punya jangan usik ah. Tahu dah hilang. Tak usik tapi dah. Zaim lah tu. Akan jangan heran dia dengan baju tanda janggut ni. Ni bukan tepi pantai ke apa? Oh, macam camping ah. Camping. Wang Kelian huru-hara. KR datang. Jadi kita kena cendol jap. Lepas tu kita sambung kita punya ride. Kita relax je di Wang Kelian, okey? Ya, ngopi. Ngopi dulu. Masuk toyol. Alright, kita dah settle dah di Wang Kelian. Goodbye Wang Kelian. Bye-bye. Bye-bye Wang Kelian. Bye-bye. Dah habis ya bang? Habis ya? Kena berubah. Bang, bini mana bang? Bini mana? Tinggal biarlah dia jalan. Ya, kena berubah. Ni kena berubah lain macam ni. Oh. La ilah illallah. Tak ada gambar orang lain ke nak ambil? Duduk pergi dulu belakang. Bawa naik. Boleh. Oh. Tengok sebelah tu. Tengok bang. Tengok orang KL bang sana. Amboi. Jalan halo. Jalan halo. Jalan halo. Halo. Buat hal lah. Toilet. Pergi toilet. Sejuk mat. Kita berhenti kat toilet. Sejuk nak terkucil. Mana tanya? Oh sini. Sampai toilet. Terima kasih bang. Abang memang memahami bang. Sampai toilet. Aku masuk dulu. Kak, sejarah Wang Kelian ni dulu dia ni ingat, sekarang dah lupa lah. Tak tahu nak cakap apa lagi dah. Korang cari tempat lain lah. Okey, jadi kita dah settle dah di Wang Kelian. Ramai yang first time sampai. Cuaca memang best lah. Kali ni kita datang, box aku tak rapat ke apa ni. Ramai yang tak sampai lagi, akhirnya sampai. Aku kali ketiga. Sekali naik kereta, sekali naik motor. Ni kali kedua lah naik motor. Ni Hilmi nak ambil drone. Tak sempat. Tak sempat nak pasang drone. Jadi sekarang kita akan turun. Cuaca belum hujan lagi. Mendung-mendung, angin kuat. Jadi insya-Allah kita akan ke Gua Kelam yang tak jauh daripada sini. Apa map aku ni? Di center. Kita akan ke Gua Kelam. Gua Kelam aku tak pernah sampai. Jadi aku rasa aku nak singgah lah. Kita try singgah. Semalam dengan hari ni dua-dua tempat aku dah pernah sampai. Jadi Gua Kelam ni aku first time lah nak try singgah di Perlis ni. Kurang-kurangnya ada tempat yang first time aku explore. Harap cuaca begini saja. Sejuk-sejuk, mendung-mendung. Konon ada minyak-minyak lah. Seram. Dah habis rasanya corner dah. Okay, settle dah corner Wang Kelian. Jadi kita lagi 5 minit je. 3.6 kilo sampai di Gua Kelam. Jadi kita punya jarak ride dah 700. Cecah 700 km semalam dan hari ni. Bermula di Putrajaya. Banyak jalan semalam.
Okey, jadi sikit lagi 4 minit kita sampai di Gua Kelam. Jom. Alright, kita sudah tiba di Gua Kelam. Aku pun tak tahu dah pukul 12 lebih ni. Ada kedai makan ke, tak ada kedai makan ke, tak tahulah. Ni kedai apa? Cina. Gua Kelam 2. Mana mau parking? Kita tanya dulu. Mana nak parking? Ya. Ha. Kat bank. So, dia ikut satu motor ke satu orang ke apa? Dia orang. Parking dulu Okey. Nanti parking dalam Lepas tu. Okey. Jadi kena collect duit tiket. Jom kita bayar dulu. Tiket. Kena bayar tiket. Beli tiket dulu Pak. Tak tahu? Seorang berapa bang? Seorang berapa? Seorang RM2. Ni dia dah bayar. Malah nak pulang balik. Dia dah bayar kak. Abang belanja Alright. Terima kasih Abang Ed belanja tiket. Akhirnya kita kira sampai Gua Kelam. Belum pernah sampai. Oh, ada sungai. Ya, aku pernah dengar dia kata boleh mandi. Alright. Okay, aku nak pergi parking dulu. Buka kamera, lepas tu kita jalan Gua Kelam. Let's go. Alright, kita dah sampai di Gua Kelam. Dia ada Gua Kelam 2, Gua Kelam VR, rumah cermin, 3D gallery, cafe bubble. Sama bubble. Okay, jadi entrance dia di sana kot. Jadi inilah dia rupa Gua Kelam. Kita di sini sampai 1.5. 1.5 1.5 ya. Okey, boleh main belon dulu. Apa ni? Sejarah. Oh. Dia shortcut pergi Thailand. Lalu dalam. Oh, jalan tikus. Yang tikus 1906. Gaji RM2 hingga RM4 sebulan. 1906. RM2 hingga RM4 sebulan. Kalau kaya sikit pegawai RM4. Pegawai lah. Pegawai besar tu. Ini tu sejarah Masjid Nayan. Mengambil biji timah di Sungai Pelarit. Oh, tempat biji timah asal dulu. Sungai ada. Di sini boleh mandi manda Okey, kanak-kanak sekolah beratur. Jangan salah rombongan. Dek, lambai sikit. Lambai. Oh, dia jatuh pula dah. Ni ada sungai dia, boleh mandi di bawah tu. Oh, siap ada slide tu. Jadi jom kita masuk. Gelap, kena buka spek. Inilah masuknya ke Gua Kelam. Jadi kita explore tempat baru di Gua Kelam Perlis. Kau takut nak masuk kan sebenarnya kan? Ada aku nak keluar. Gelap. Ada cahaya. Dia dah mula bau gua dia. Ni tempat Batman. Oh, ada kelawar. Ni lah Batman dia. Kelawar. Dia tidur pun begak kot.
Tak nampak apa ni ada kamera ni. Mana Batman. Tu kat dinding tu. Mana gelap. Macam hantu. Oh, ada sungai besar bawah ni. Oh, sungai tu. Ada sungai. Oh, biru. Muka biru. Avatar. Avatar. Jauh juga berpeluh juga jalan ni. Tak ada angin dalam ni. Lain macam rupa dia. Semula jadi bore pool terbentuk daripada kalsit. Mineral membentuk kolam gua. Ni bore pools. Jadi rupa dia. Jadi kalau air hujan, dia akan jatuh penuh. Tangga. Bunyi air dia kuat tu. Deras tu bawah tu. Ui, macam kristal lah. Oh, berkilat-kilat. Dua-dua. Oh, macam kristal berkilat-kilat tu. Oh, berkilat-kilat lah. Ini kolam juga lah. Itu John nampak cascading. Berkilat, babe. Oh, berkilat. Rasa tu tak ada rasa apa pun. Baru nampak air dia. Air sungai dia. Air sungai dalam gua. Dalam, babe. Okey, kita sudah keluar balik. Ni apa? Galeri Gua Kelam. Oh, boleh panjat atas tu. Tak nak panjat lah. Tak larat lah. Ni boleh mandi. Mandi manda. Pancit jalan. Dalam tu panas. Well done. Thank you. 465 step. Aku lebih 2. Aku reverse tadi. Dah. Kaca kayu basikal tiap-tiap Jumaat. Pancit. Apa pun. Tinggi. Nak peluk tak ambil. Udah healing lah tepi sungai. Lepas ni patah balik. Tu tak balik. Ui, letih kalau nak pusing balik. Maksudnya macam mana keluar ni? Keluar macam mana? Sama ada begitu atau patah balik. Sini boleh? Luar ni boleh? Ini turun tangga, naik tangga lah. Tak nak. Tak nak. Pelik tak ada masas. Kaki masas pelik tak ada. Yang ini juga lagi. Bukan terlalu sampai je. Dia bukan selalu. Kita tak boleh songkit gear. You pun nak tengok apa yang ada. Abang try dulu tengok. Try dulu. Jadi abang lepas kita masuk. Okey, kepada kita sama-sama masuk. Abang lepas pun saya patah balik. Dia kata kalau nak patah balik boleh. Kena naik tangga, turun tangga, masuk balik. Jadi aku rasa aku malah lah. Batarin, apa lagi batarin? Tu. abang lah tak bawa. Jauh menung tu. Akak tak cantik lah. Atas lagi. Atas lagi. Okay. Goodbye Gua Kelam. Bye bye. Jom. Kita
kita jalan. Alright geng, dah settle dah. Mengah juga kena patah balik tadi. Jadi kita dah settle lah di Gua Kelam. Jadi kita rehat-rehat jap sampai 1:30. Lepas tu kita jalan lagi. Pancit. Rehat kejap. Minum air. Gua Kelam, KR dah sampai, okey. Ciao. Okay, bye-bye. Jalan. Jalan. Okey, kita dah settle dah di Gua Kelam Perlis. Hari mendung tebal. Ada seram sikit. Sekarang ni jam 1.30, 1.40. Kita nak cari makan lah, makan tengah hari. Jadi aku cadang kita plan makan di floating market. Tengoklah apa ada sana. Aku pernah datang sekali sana. Jadi kita boleh makan sambil tu kita nak bergambar situ boleh kan. Alang-alang kita sampai attraction di Perlis, sambil tu kita pedal ke Soro. Jadi jarak perjalanan dalam tu 27 km dan masa dia 30 minit, setengah jam untuk sampai di floating market. Jadi jom kita jalan, kita ride. Welcome to Kanga. Hati-hati, ada potong pokok. Bukan, pipit tiang. Alright. Kita sudah sampai floating market di Kanga Perlis. Harap-harap adalah makan beratnya. Semua dah kebuluh dah ni. Tapi nampak gayanya bercuti di Perlis ni masa musim cuti sekolah ni dah bermula. Nampaknya masih tenang Dia tenang je, tak perlu nak huru-hara. Alright, brother bagi parking dalam. Alhamdulillah boleh parking dalam. Alhamdulillah sampai. Alright geng, kita dah sampai di floating market. Thank you abang floating market, sediakan parking untuk geng-geng KR kita. Jadi surau dia ada, tapi kecil lah surau dia. Siapa nak solat dulu. Jadi jom kita jalan-jalan floating market bersama geng Jelajah Perlis KR.
Alright kan, kita dah settle lah di floating market. Jadi aku just pusing sikit lah. Kita boleh bagi makan ikan sebenarnya. Di sini ada bagi makan binatang. Dulu ada binatang, dah tak ada lah. Ada ikan je. Di pasar terapung. So boleh jalan sini lah. Ada ikan lampam banyak. Oh tu, banyak. Semua tengah kebuluh. Jadi dia ada pulau-pulau kecil ni, boleh jalan cross. Sambil bagi ikan makan. Nak naik itik boleh, itik kayu. Jadi kita dah settle lah di floating market. Jadi aku nak pergi solat sekejap kat sini. Lepas tu kita jalan, okey? Bye-bye Donald Duck. Alright, kita dah settle lah di floating market Kanga. Now kita nak pergi ke Kampung Y. Jadi itu yang paling dekat dalam next station kita. Sebab tu semalam aku ronda Padang Besar dulu, supaya hari ni punya laluan dia selari lah, tak payah nak patah-patah balik. Jadi senang sikit lah. Jadi jarak ke Kampung Y 16 minit 11 km. Ok, jadi tempat di floating market tu sesuai lah untuk family, grup-grup macam ni kan. Grup-grup yang besar saja-saja lepak bersama. Ok, ada 2 orang balik lagi, si Samsul Kocoy dengan Samsul. Diorang straight tadi sana. Aku pun dah lost count dah berapa ramai yang baki yang tinggal. Majoritinya yang bermalam di chalet utama kita tu memang stay lah sampai esok. Cuma ada tambah Abang Sudin masuk bilik. Yang lain yang tidur hotel luar semua kebanyakannya balik lah. Jadi lepas ni kita tengok pula, kita sempat lagi. Sebenarnya banyak tau, dah pukul 4. Sebenarnya banyak tempat aku plan nak singgah. Tapi itulah, aku dah memang agak dah tak sempat banyak tempat. Pasal Perlis ni memang aku tengok betul. Oh, view dia. Sekejap, layan view sekejap. Perlis kena macam ni, kejap-kejap terpesona dengan view dia. Aku plan banyak, tapi memang Perlis ni memang banyak tempat yang attraction lah kan. Banyak tempat-tempat menarik kat Perlis ni. Walaupun negeri yang kecil, tapi dia sebenarnya best untuk healing-healing, tenang. Kereta tak banyak, jalan kosong. Kita punya konvoi ramai-ramai pun tak ada terpisah sangat. Best lah Perlis ni bagi aku. Oh ni, view dia, tengok. Tengok view dia. Mana aku nak dapat view ni kat KL? Kejap-kejap lalu sikit depan ada view cantik. Jalan sikit lagi ada view cantik. Itulah Perlis. Apa aku boleh rumuskan macam tu lah. Kau jalan sikit, tiba-tiba cantik macam ni. Kejap lagi dia hilang kejap, lepas tu tiba-tiba dia ada balik. Dia yang enjoynya macam ni lah kan. Bagi aku lah, kita pergi tempat-tempat attraction tu, attraction juga. Tapi kita ride ni, kita sebenarnya nak enjoy dekat dia punya ride tu kan. Atas motor dia tu pun enjoy. Perlis kau dapat dua-dua bye. Kalau ride ke Perlis, kau dapat dua-dua tu. Kau enjoy pusing Perlis dengan ada attraction yang macam-macam. Ada naik bukit ada, main corner ada, jalan straight, view cantik ada. Nak enjoy the view ni, memang Perlis aku rasa dia cukup ngam dengan aku lah. Untuk orang lain aku tak tahu lah kan. Tapi untuk aku yang suka healing sambil ride ni,
Memang tu tujuan aku ride. Perlis memang dah cukup melengkapi semua yang aku nak. Cuma dia jauh lah. Tu je lah, nak layan highway plus tu kan. Itu lemau sikit lah. Tengok, jumpa lagi. Kiri kanan sawah. Oh, cantik. Jeti nelayan ada. Jadi, alhamdulillah, cuaca hari ni sampai ke petang jam 4 petang masih clear, alhamdulillah, dan sejuk. Dia tak terik langsung. Satu hari ni tak ada terik langsung. Jadi kita dah sampai lah. Di sana kita punya kampung Y. Jom, kita sudah sampai di kampung Y Perlis. Ada perubahan tak sejak datang itu? Kita tengok sekejap lagi. Inilah dia kampung Y. Oh, healing babe. Sini memang healing babe. Inilah dia kampung Y Perlis. Indahnya kan. Nyaman babe. Nyaman babe. Macam inilah dia kampung Y. Signboard dekat sana. Jadi aku nak buka helmet jap. Nanti kita sambung. Mentari mula menyinar, bunyi anjing berderu. Sahabat-sahabat di sekelilingku senyum dan tawa memenuhi ruang suasana. Bersama ketagihan cipta memori indah bersama. Di setiap ride bahagia melanda. Di setiap destinasi nikmatnya terasa. Terima kasih sahabat karena hadirkan warna. Kenangan indah kita raih bersama. Berbumbung langit biru, angin turut membelai. Bersama kita menuju ke destinasi baru. Setiap detik pengalaman kami kan genggam erat. Ketagiri dan kisah kita meneroka dunia. Di ujung perjalanan rasa syukur memenuhi. Persahabatan yang tulus menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Taulah. Kita ketagihan, kita sahabat istimewa. Di setiap ride bahagia melanda. Di setiap destinasi nikmatnya terasa. Terima kasih sahabat karena hadirkan warna. Kenangan indah kita raih bersama.
terurai, bahagia melanda di setiap destinasi, nikmatnya terasa. Terima kasih sahabat, karena hadirkan warna, kenangan indah kita raih bersama. Satu, dua, tiga. Alright, kita dah sampai di mana? Clear. Cantik. Clear. Clear. Okey, kita sampai di Kampung Y di Perlis. Kita lepak atas jambatan ni. Memang cantik lah view dia weh. Cantik weh. Healing habis. Semua kita bersusun di atas jambatan. Sebelah sini pun cantik. Hari tu aku datang sekali, aku parking situ je. Aku jejak-jejak air kat situ. Kaki. Tak naik bot pun. Dia ada naik bot, pergi lalu sini ada terusan. Jadi hari ni kita tak pergi bot lah kot. Jalan ni sempit sikit. Lori lalu. Tapi memang cantik lah view dia. Cantik. Betul ke bang? Ha? Nanti bagi tahu motor baru Okey bang, hati-hati bang. Alright. Hati-hati Rat. Okay, jadi ada geng yang balik hari ni. Kita akan sambung kita punya ride pergi lalu je kot. Lalu tengoklah boleh singgah ke, lalu je ke di kampung warna-warni di Perlis. Tapi sini view Chun, Wang Kelian Chun, Perlis. Chun is Perlis lah. Okay, jom gerak. Jadi kita dah settle dah di Kampung Y. Kita enjoy view Kampung Y. Ada orang nak naik boat. Ada geng ladies nak naik boat tapi tak sempat. Kalau dia awal-awal terus pergi tak apa, pasal kita banyak nak singgahan. InsyaAllah next time boleh kita buat naik boat. Jadi tadi ada dua orang rider yang dah balik. Siapa lah? Abang Hanif. Abang Hanif balik dengan wife dia, dengan anak dia. Jadi sekarang kita sedang menuju ke area Kampung Warna-Warni. Tak jauh pun, hanya 3 minit 2 km. Tak jauh. View cantik. Ini sekarang ni kau nampak matahari ni, barulah start. Kampung Y ni barulah start ada matahari. Kita rasa sinarannya, kehangatannya matahari. Pukul 4.54, kira 4.30 tadi lah. Lebih kurang baru kita rasa sinaran matahari. Alhamdulillah. Awan-awan gelap tadi tak tahu ke mana dah. Tapi okey lah, petang kalau nampak matahari, sedap lah kan. Tak adalah panas sangat macam tengah harinya ni. Kau tengoklah view dia. Ya Allah, Masya Allah. Kejap-kejap cantik, kejap-kejap cantik. Kampung Tengah. Ni kampung warna-warni ya. Kita dah masuk ke kampung warna-warni? Semua dah colourful dah ni. Aku rasa dah masuk ni, nampak rumah dia. Kita dah masuk kampung warna-warni. Besar kawasan ni tau. Dia buat kampung warna-warni ni. Memang bagus lah, dia bagi sepakat untuk semua rumah di sini, semua bangunan di sini dah warna-warni. Ini dia. Warna-warni colourful. Kita nak pergi satu tempat bergambar ketam. Ketam gergasi. Ya. Ini dia Ketam Gergasi. Aku pernah datang sini ambil gambar. Mi. Ini aku dah pernah pergi. Ini aku dah. Tak apa. Aku nak pergi tengok titik tu kejap. Tak, titik pantai tu. Aku nak try.
Diorang nak ambil gambar. Tak ada jalan je lah. Mana? Kan takut off-road pula. Terus je jalan ni. Ha, Okey, jom. jom. Okey, katanya tak nak singgah. Aku nak pergi titik pantai terakhir. Oh, ada kedai-kedai makan juga sini. Kedai lepak-lepak. Boleh healing-healing juga sini. Oh, menarik. Oh, aku tak pernah masuk sini. Aku itu dulu datang sampai ke Tam tu je. Sampai ke Tam tu patah balik. Aku tak tahu pula ada tempat macam ni. Aduh. Oh, banyak rupanya kedai-kedai makan sini. Panjang, babe. Dalam lagi ke? Hancus. KR punya jalan. Diorang mesti menyumpah aku punya ni. Diorang mesti menyumpah aku lagi. Sorry, geng. Jauh lagi ke? Aduh. Alright, geng. Jadi walaupun jalan dia horror, off-road bagai kejap lagi kena maki dengan dia, tapi tak apa. Sebab dalam Semenanjung Malaysia ni ada 5 titik yang aku nak capai, nak jejak. Titik tengah Semenanjung dah, sepadan 3 negeri dah, Tanjung Piai dah. Lagi apa? Satu lagi lah. Aku lupa lah titik apa. Tapi aku dah pergi 4 lah. Satu ni aku belum pernah pergi, iaitu titik pesisir pantai paling utara di Perlis. Semenanjung, sinilah penghujung pantainya. Mana pantai? Kena panjang. Banyak tengok. Buka kamera. Sekejap. Tu pantai dia. Ni terusan tadi yang kita lalu dia, terusan Y. Jam pantai dia kat sana dia. Dah sampai. KR dah sampai titik pantai paling utara Semenanjung. Jom kita pantai dah. Inilah titik dia. Jom kita tengok dia punya pantai. Nak capai sini horror jalan tadi tu. Okey, cantik. Okey. Belakang bukit ni Thailand. Tengok map ni. Okey, kita kat situ. Sini bukit tu. Sebelah tu sudah Thailand. Hello Thailand. Kami belum sampai lagi. Diorang ada sampai, aku belum sampai lagi. Sebelah sudah Thailand. Jangan tahu kalau yang tahu hitam putih je. Okey, kita dah selesai dah di empangan apa entah, titik pantai paling utara Semenanjung. Akhirnya aku sampai. Lengkap dah. Oh, kita ikut jalan lain. Okey juga. Tengok view macam ni. Sebelah terusan, sebelah sawah. Nasib baik tak kena maki. Jom okey je. Ikut jalan tadi.
Oh, tempat baru tadi rupanya. Yang banyak macam kedai-kedai makan tu kan. Abang ada Abang Nasir tadi dah pernah pergi. Jadi dia kata sebelum tu dia pernah masuk, tak ada kedai-kedai tu. Masih baik aku tak lalu dulu. Pasal aku nampak memang macam suram je, tak ada benda. Aku rasa tak lama lagi meriah tempat tu. Kedai-kedai dah banyak. Kalau dia tar kan, at least macam ni lah. At least macam ni pun dah okey dah. Jadi sekarang kita ke destinasi last kita. Aku nak cakap sambil elak-elak lubang ni yang susah sikit. Kita ke destinasi terakhir kita di Kampung Pelangi tadi. Dia ada satu dataran, Dataran Pelangi. Jadi kita try dulu lah. Okey sikit jalan sini. Jalan tadi lagi teruk. Jalan sini okey sikit. Dia dah masuk jalan raya lah tu. Okey, bye bye. Tu tadi jambatan Kampung Y tadi, di hujung sana. Tak jauh. Oh, patut ikut sini tadi. Tapi tak apa, pengalaman. Okey. Okey, siksaan Jalan Batu Kerikil selesai. Jadi kita ni last lah. Aku rasa jam pun dah pukul 5.30, 5.40. Jadi cukup lah kot jelajah ke Perlis kita hari ni. Tapi esok mungkin lah. Mungkin. Aku tak plan lagi. Mungkin ada singgah ke tak ada singgah ke, tak tahu lagi lah. Ikut je kan. Mana yang sempat singgah, tak sempat tak payah. Next time ada lagi, kita boleh ride lagi. Tak jauh lagi 4 minit je. Kita masuk balik Kampung Pelangi tadi, warna-warni. Kita pergi, dia ada satu dataran dia. Itu aku tak pernah sampai. Aku pernah sampai lalu ke Tam yang tadi tu je. Ada rumah colourful sikit, lepas tu sampai ke Tam. Yang kita nak pergi dataran ni aku tak pernah sampai lah. Oh, dia belah kiri lah. Ya, tak pernah lalu. Tadi kita masuk pergi ke Tam tu belah kanan. Sekarang kita ke kiri. Tadi kita ke kanan, sekarang kita ke kiri pula. Ni ikut kawasan dia, Kampung Tengah. Colourful. Sudah start colourful. Ada cendol. Cendol ada. Ni first time aku masuk di kawasan ni lah. Semua rumah betul sepakat diorang. Semua rumah warna-warni, colourful. Setiap kedai. Nampak? Even taman perumahan pun dia boleh buat jadi satu attraction. Bagus. Ui, sempit jalan dia. Alamak. Rumah terapung apa ni? Siap tiang dulu baru rumah. Oh, rumah terapung ah. Alamak. Pengalaman. Assalamualaikum. Oh, adventure. Kawasan naik air ni. Belah kiri tu Sungai Perlis. Oh lama. Dia punya corner lipat. Corner lipat tu. Oh, seram, Ip. Seram. Sampai lah. Yalah ni, sinilah dia. Ya betul, sudah sampai.
Lagi. Op. Okey, semua dapat parking. Alhamdulillah. Okey, kita di Kampung Hujung Tanjung, di Kampung Pelangi atau Kampung Warna-Warni. Bersantai. Jalan padu ni jalan. So dia ada jual-jual sini ya. Oh, dah sental dulu dah. Apa ni? Asal dia macam? Boleh je ada. Apa? Ni, parles punya. Rasa kari. Kopok, kerepek. Apa nama? Kerepek bawang. Kerepek bawang pelih. Ni dia ada cole-cole. 40 minit. Nak naik ni sekarang. 40 minit. Laju sikit. Tu bergantung lah. Willy je ni. Okey, apa nak naik? Apa nama dia? Cole eh? Ya. Cole. Ha? Pinjam ni. Saya pun memang malas jalan. Pusing ah. Dia ada 3 biji ni. Dia akan bawa pusing-pusing Kampung Pelangi ni. Siapa yang nak naik ni? Dia nak naik, ada yang nak naik. Jadi aku nak try naik atas jap. Jambatan Tunku Said Putra. Alamak. Macam boleh menyesal dia nanti ni. Macam menyesal dia nanti. Ada lagi atas tu? Dia boleh naik lagi. Oh yo. Sini senang Sini senang. Licin. Alamak, aku slide. Dah start mengah. Sebab ada cincau. Alah, dah sampai. Aku nak naik kan. Gua tadi aku tak nak naik. Ada lagi tinggi. Adik tu kata berbaloi. Kita on je lah. Okey. Belum sampai puncak, kita rehat kejap. Inilah dia view di atas Jambatan Pelangi ni. Nampak kampung-kampung nelayan. Angin sedap atas ni. Angin sedap. Hilang nampak. Tinggi eh. Oh, berjaya lah Klon naik. Ni kampung dia. Tapi tak pernah tahu kan. Aku dah agak lah. Jom, aku dah rehat lah kejap. Tak boleh sampai atas. Ni last. Ni rasanya kita dah sampai di puncak jambatan. Apa tadi nama dia sebutan aku? Jambatan Pelangi ya. Oh, angin sedap. Angin sedap. Baloi ya. Oh, lama view dia. At least sekali sampai. Aku dah mengah-mengah pun naik juga. Aduh. Siapa yang tak naik jambatan ni, tak nak naik, sudah. Aku dah naik, lepas ni jangan minta aku buat lagi sini. Aku dah tak boleh. Benda-benda macam ni sekali aku buat. Kalau aku buat pun aku tunggu kat kedai makan, korang naik lah. Manjat je tu. Pasal aku dah naik, aku dah buat video. So kita boleh layan kat video. Tapi korang jangan pula tengok video je, pergi lah datang. Yang sebelum pergi polis tak ada kan? Tak, saya ikut Abang Hemi, Rom. Dia misi dia nak pusing Tapi tak sampai situ. Tak sampai. Muka kena jalan tu macam Geng adventure mereka adventure betul semua Tadi tu off-road dia dah kena dah kan. Aduh. Hari ni cabaran ujian lesen memandu tahap dewa punya. Angin sedap oi. Ni view cantik. Akak, sini sampai. Apa kak? Tanya Klon.
Dah tanya awal-awal lah. Dah susah sampai sini tapi biasa. Best. Kita makan. Dia nak duit gambar raja. Dia nak duit gambar raja. Oh, dia nak duit dia. Duit Malaysia dia tak nak. Ini. Baik ya? Baik ya? Tak mau. Tak ada harga. Siap dia nak. Okey gang, jadi aku tak tahu lah dia orang ada nak naik lagi ke apa. Jadi kita lepas-lepas sini lah. Ni last tempat kita singgah untuk hari ni. Esok tak tahu lagi. Jadi settle lah hari ni punya jelajah Perlis kita. Dah pukul 6 suku. Jadi lepas ni pun nak gelap dah kan. Ni dia orang tengah pusing-pusing naik colek tu tadi. Tak tahu habis pukul apa. Jadi jagi lepak-lepak kita sambung jalan. Kita pergi cari kedai makan ke apa. Jagi aku fikir. Okay, Kampung Pelangi, Jambatan Pelangi, KR sudah sampai. Ciao. Oh, jalan keluar dia. Ada jalan besar rupanya. Aduh, bahal. Jadi kita dah settle lah di Kampung Pelangi. Assalamualaikum. Tumpah lalu saya. Tumpah lalu Sat. Ni tak apa ke selipar kasut boleh? Tak apa. Oh, banyak ah rumah-rumah dia. Okey gang, jadi kita dah settle dah di kampung warna-warni, Kampung Tengah, Kampung Pelangi, macam-macam nama dia lah. Okey, settle dah. Jadi tadi ada yang naik colek tu, Abang Zain dengan Abang Rosli. Dia pergi pusing naik colek tu 30 minit lebih kurang. Dia kata dia punya rider tu kata lah, dia explain lah, dia ada kampung, ada 13 kampung. Dia bawa pusing-pusing dan ada tempat rumah-rumah yang rare lah, yang boleh ambil gambar semua. Dia terangkan sekali. Dan dia bagi tahu tadi, kalau aku silap cakap, korang betul kan Dia kata tadi ada 13 kampung di Kampung Pelangi tu. Dan seluruh kampung tu warna-warni tu di sponsor oleh Sultan Perlis. Dan Sultan Perlis sendiri yang menjaga kampung tu lah. Jadi aku tak sempat lah, kita lepak kat jambatan je. Yang naik colek tu berjaya lah, pusing-pusing ambil gambar semua. Dia akan berhenti. Dia kata dia akan berhenti rumah-rumah yang rare 130 tahun lah, 200 tahun lah, aku pun tak tahu. Tapi itu kita orang tak sempat singgah lah. Hanya yang naik colek je. Colek pun ada 4 je. Macam mana semua nak naik. Okay, jadi mungkin next time lah, ada rezeki kita try. Itu saja yang sempat. Jam sudah menunjukkan 6.48. Sudah mau gelap. Jadi inilah destinasi terakhir kita, persinggahan kita dalam ride kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Jadi itu sajalah yang sempat kita orang singgah. Itu je yang sempat. InsyaAllah banyak lagi tempat yang tak singgah. Aku tahu Perlis memang banyak lagi tempat yang kita tak sempat singgah. InsyaAllah esok tengoklah macam mana. Aku bincang dengan diorang nak balik awal ke, nak sampai KL pasal kita jauh perjalanan kita. Aku rasa memang diorang nak balik awal lah. Breakfast terus geraan.
Tapi mungkin lah, tengoklah macam mana. Kalau ada singgah nanti aku bagi tahu kemudian lah. Okay, sekarang kita nak sambung kita punya ride pergi makan malam. Kita punya plan nak makan malam, kemudian baru pulang ke homestay. Jadi aku cakap dengan orang tadi, kita punya pergi makan, pasal kita tak minum petang kan. Makan tengah hari tadi pun sempoi-sempoi ya. Aku makan kuih tiaw sup je, dah lapar dah ni. Jadi kita punya plan singgah kedai makan, kemudiannya kita akan balik ke chalet kita lah, homestay kita. Jadi kalau rasa akan lapar malam kan, tapau siap-siap lah. Pasal ada yang diorang nak mandi kolam katanya. Diorang nak layan kolam malam ni. Lepas mandi kolam kan mesti lapar kan. Jadi kita makan, tapau, lepas tu kita lepak dekat kita punya homestay. Oh, JT dia. Best lah. View lawa. Jadi on the way ke tempat makan ni, kita layan lah view sunset kita. Dah nak pukul 7. Sunset di Perlis. Hari kedua jelajah Perlis kita. Banyak tempat dah. Berapa tempat kita dah singgah? Aku pun dah tak terkira dah. 6, 7. Aku rasa minimum 6 lah semalam dan hari ni. Alright, Kanga, kita sudah mau balik homestay. Jumpa lagi next time, insya-Allah. Hari ni betul aku rasa puas ride. Oi, kita dah sampai. Kita sudah sampai di pot makan kita hari ni. Okay, kita dah sampai dah di Loiter Food Court. Okay, macam-macam ada kot. Aku tak pernah tahu. Jadi buka glove, buka helmet jap, lepas tu kita makan. Soru time. Okay geng, kita dah sampai di chalet kita, Ar-Rahman Homestay di Melati. Jadi ini malam kedua kita di sini. Jadi kita dah habis makan tadi, kita lepak-lepak. Kita dapat lepak awal hari ni pukul 9 dah sampai dah di homestay. Jadi kita ada bersembang-sembang sini sikit. Dan macam biasa ada aktiviti di malam hari. Jadi kita mandi kolam. Besar baik kolam dia. Besar. Jadi aku dah ready dah. Aku dah ready. Sekejap lagi kita terjun. Jadi hari ni dah settle lah. Cuma esok ada benda yang kena buat. Di Perlis ni
ada benda last kita kena buat sebelum balik ke KL. Jadi aku nak mandi, tidur, kita sembang-sembang kejap, sambung esok. Jom kita terjun. Okay, Assalamualaikum geng. Okay, hari ni hari ketiga kita di Perlis, di Bumi Perlis. Hari ni last day kita ke Tagih Ride jelajah Perlis. Jadi semua dah ready dah tu. Dah ready on the bike. Jam 8 suku. Jadi hari ni sebelum kita beransur pulang, ada satu benda kita nak buat. Benda ni tak ada dalam plan, tiba-tiba wujud. Jadi tak apa, jadi kita tunjuk ke mana kita pergi, apa kita buat sebelum kita pulang ke Lembah Kelang. Last program di Bumi Perlis. Okay, jadi jom kita on the bike. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita sudah bertolak dari homestay kita. Ini kali terakhir kita lalu jalan ni. Jadi homestay ni baru sangat aku rasa tak lama lagi dia akan buat tar lah ni. Dia kata baru sebulan lebih sikit. Yang bahaya ni kalau tergolek boleh masuk paya tepi. Itu yang seram. Mana location dia? Tadi aku dah search, hilang. Ni location dia. Tak jauh pun, 5 minit je. Dekat saja, 3 km. Jadi good morning Perlis untuk hari ketiga. Hari ni last kita di Bumi Perlis ni. Kita tinggal lagi satu je aktiviti di sini. Okey, jadi sambil-sambil kita menuju ke destinasi terakhir kita di Bumi Perlis ni. Semua lokasi Google Map, tak kisahlah homestay ke apa saja, kita akan share di bahagian description kat bawah. Jadi kalau korang berminat untuk pergi tempat-tempat yang kita orang singgah, boleh tengok kat description. Okay, link Google Map semua aku dah bagi. Dan jangan lupa juga klik butang subscribe dan juga butang loceng tu untuk tak nak terlepas segala video ke Tagih Ride selepas ini. Subscribe anda amat dihargai, percuma saja. Dan last sekali kepada korang yang nak tahu lebih lanjut tentang ke Tagih Ride, boleh komen di ruangan komen atau komen di Facebook kita orang, Facebook ke Tagih Ride. Dan nak tahu lebih lanjut tentang segala benda tentang ke Tagih Ride, boleh layari website kita orang di www.ketagihride.com. Nak beli baju-baju ke, nak beli topi ke, nak tahu apa-apa maklumat lain ke, semua ada di website kita orang. Jadi hari ini last kita dapat menikmati view Perlis. Di pagi ni cuaca sangat cerah ini hari tak ada mendung-mendung, apa pun tak ada. Semoganya perjalanan pulang kami, aku rasa masih ada 20 biji lagi. Pulang ke Lembah Kelang berjalan lancar, dipermudahkan segala benda. Okey, sudah mau sampai. Dekat saja. Mana simpang dia? Oh, sana dah nampak. Oh, view cantik. Pagi yang indah kita di Perlis. Oh, bau dia, udara dia menyegarkan. Alhamdulillah, kesini jalan detar. Cukup-cukup dah off-road. Kita orang dah puas dah off-road ini hari dengan semalam. Okey, sudah sampai. Ya, kita di Pusat Tahfiz Ar-Rahman. Homestay kita orang tu adalah
daripada homestay pula Tafiz ni, dia sama pengurusinya. Jadi dia pelawar kita untuk meramah mesra bersama anak-anak Tafiz sebelum kita pulang. Jadi dia dah jemput, kita singgahlah meraihkan anak-anak Tafiz kita. Ini dia, diorang sudah menanti kehadiran kita. Okey, kita susun parking kejap. Kita sudah sampai. Alright, buka helmet sekejap, lepas tu kita sambung, okey? Okey, kita dah sampai di pusat Tafiz Ar-Rahman. Jom, kita jumpa diorang. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya raikan juga ketua grup, ketua kumpulan ketagih race Syafiq, saudaraku Syafiq, insya-Allah, serta seluruh ahli jawatankuasa yang hadir dan juga peserta-peserta yang hadir pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini di Mak Tafiz Ar-Rahman. Kalau semalam Ar-Rahman di Melati, iaitu cawangan daripada Mak Tafiz untuk cari sumber pendapatan bagi Mak Tafiz ini sendiri, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada AJK, pengurusi majlis, pengurusi kita, Haji Kamis, menjemput kita semua. Memang tak ada dalam plan untuk singgah sini. Ini semua Allah yang tentukanlah. Jadi bila kita berpeluang, Allah bagi kita menikmati ride ke bumi Perlis ni, tiba-tiba wujudnya benda ni, kita pun tak tahu, tidur di Melati, tak tahu dijemput ke sini. Ini semua rancangan dia. Kita datang sini, Allah tentukan. Jadi hari ini saya terima kasih ke atas jemputan. Itulah benda ni terkejut. Jadi kami tak buat preparation untuk bawa apa-apa hadiah. Tak apa minta maaf banyak-banyak. Lepas tu saya mintalah, disebabkan tak ada preparation,
Boleh tak kita buat sumbangan sikit nanti? Boleh jadi kalau yang tak ada cash tu, kita bagi QR. QR sama dengan homestay? Sama jadi saya akan forwardkan dalam grup. Sambil-sambil kita makan ke apa nanti, kita akan, siapa nak sumbang. Dalam YouTube nanti, kalau keluar video ni, saya akan letak QR tu jugalah. Jadi siapa yang tonton, insyaAllah kalau ada, kita tak tahulah kan. Jadi saya akan letakkan QR code juga untuk Tahfiz. Dia akan ada sampai bila-bila, insyaAllah. Okey geng, jadi di Tahfiz ni kita, tuan pengerusi tu set supaya geng KR 2 orang. 2 orang geng KR makan dengan 2 anak Tahfiz. Jadi aku fikir bagus jugalah. Boleh dia share cerita, kongsi pengalaman sambil-sambil makan tu kan. Jadi benda ni aku rasa benefit dua-dua pihak. Benefit pada anak-anak Tahfiz dan juga geng KR sendiri. Duduk bang, duduk dulu bang. Saya ambil video. Sekejap. Makan lu. Rabbil alamin. Ini bunyi macam motor racing. Ya, masuk BMW dia selain. Untuk ketiga ya dari
Setiap bulan akan buat. Dia nasihat dia sebulan 2 kali, ada sebulan sekali. 23. Ni tahun Ini depan nombor ride kita. Kita lagi ride 17. Kita lagi ride 18. Yang ini Perlis 44. Kita lagi ride 44. 4 tadi lah. Ketagih ride. Okey. Okey adik, doakan kami semua pakcik-pakcik, makcik-makcik, akak-akak selamat sampai ke rumah. Amin. Semoga berjaya dunia dan akhirat. Amin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kami akan datang Perlis lagi, tak habis pusing lagi. Kami pun doakan kepada adik-adik semoga berjaya. Terima kasih, jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih, Dik, ya. Ya, Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih. Ustaz, terima kasih banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi. Okay, bye-bye. Bye-bye. Alright, maka itulah dia ride kita 3 hari 2 malam. Woi, sebab weh tengok muka budak-budak tu sayu hati aku lah. Aduh, jauh daripada mak bapak. Tak boleh lah, aku dah hampir-hampir tewas. Jadi selesailah, itulah dia persinggahan last kita di bumi Perlis ni. Jadi sekarang kita nak meneruskan perjalanan kita. Kita nak sambung ride kita menuju ke habitat masing-masing di Lembah Gelang. Jadi selesailah sudah kategori ride ke-44 kita jelajah Perlis selama 3 hari 2 malam. Perlis memang syok, memang layan, memang view cantik. Puas hati, aku puas gila ride lah. Oh, best. Harap semua geng KR yang lain juga rasa seperti apa yang aku rasa. Macam-macam cabaran, macam-macam dugaan. Yang seronok ada, yang tak seronok ada. Tapi itu semualah pengalaman. Setiap kali ride berbeza pengalamannya. Kita belajar ilmu baru, dapat pengalaman baru. Jadi jangan lupa kepada korang yang sudi tonton video aku, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk tak terlepas segala video next kita ride. Jadi terima kasih Perlis. Terima kasih semua layanan warga Perlis. Kita jumpa video akan datang, okay? Assalamualaikum. Bukit Cabang. Peace. Bye-bye. Perlis Padu.